Okey geng, sekarang ni kita berada di Pekan Tanjung Malim. So dekat area traffic light Traffic light Tanjung Malim ni kan, traffic light yang paling besar aku rasa ni kalau Tanjung Malim ni. So dekat sini ada satu kedai makan Chinese food, Chinese kopitiam lah lebih kurang. So kita dah pernah makan kat sini itu hari. Jadi hari ni kita singgah sini lagi sekali sebab dia punya rasa tu memang lain sikit. Apa tadi dia punya penerangan dia tadi tu? Dia terkenal dengan restoran ni bernama restoran Yikmun. Kedai makan Yikmun. So lokasi dia dekat Persiaran Slim Permai 8 Tanjung Malim, Perak. Kalau kau daripada Sempang tu, dia betul-betul depan Sempang 4 ni traffic light. Tapi kalau kata daripada arah apa nama highway ke apa, kena belok kanan, lepas tu kena U-turn kat belakang sana. Sebab dia tak boleh masuk daripada Sempang depan ni, kena U-turn daripada arah belakang, lepas tu baru boleh susuk kiri masuk kedai dia. Betul-betul sebelah Sempang traffic light ni. So kat sini dia punya apa nama menu dia yang glamour dia pau kari ayam, pau daging dan juga pelbagai makanan Hainanese kopitiam. Yang tu yang best lah. Nanti aku akan letak dia punya details dekat bawah video ni. Okay geng, jom kita pergi sarapan. Okay, pemandangan daripada di hadapan kedai ni, sebelah sana ada gunung, sebelah sini traffic light, depan ni ada kuil. So yang sana tadi daripada arah exit daripada highway, daripada arah sana. Okay kan, parking dekat depan kedai ni luas juga lah parking. Bawah pokok ada, area-area depan ni lah. Tapi aku rasa kalau dah siang sikit mungkin dah ramai orang kot. Macam ni sekarang kita datang ni pun pagi lagi ni, sebelum pukul 10. Jadi parking banyak lah. Sebab yang itu hari aku datang boleh tahan juga kenderaan parking. Okey, jom kita masuk. The famous Tanjung Malim Pau since 1926. Banyak coverage daripada media masa. Khabar Yikmun Tanjung Malim Pau 1926. Singgah Tanjung Malim rugi tak makan pau. Sebanyak artikel surat khabar hari ni. Oh ni boleh beli yang frozen Oh boleh steam sendiri kat rumah. Kukus. Oh ada banyak dia punya ni. Dia punya outlet. Ada kat Sungai Buloh, Selangor, dekat Plus Highway. Recommended Hainan Chicken Chop. Kita akan cari menu untuk sarapan pagi. Mi goreng kering, apa nama, telur setengah masak 2 biji dengan white coffee. itu dia kalori lah. Terus takut nak makan. Pau kacang 1. Nak tahu tak? Oh dia Cikgu Mary Campsite, Rojak Riders. Oh ni senarai geng-geng kita yang dah sampai kat sini lah. Korang ada kat sini lah? Komen mana satu korang punya. Bunian Campus, Riders Campus. Ramai dah sampai sini. Yang ini Handal. Okay geng, kat sini pun sama. Artikel surat khabar banyak terpampang di sini.
Dan kat sini pun ada stiker-stiker riders, kebanyakannya riders dan campers. So kebanyakan sudut dinding kedai ni memang dipenuhi dengan artikel-artikel daripada surat khabar lah. Dan juga ada sudut untuk campers-camper dan riders-riders mengabadikan kenangan berada di sini. Okey, geng. Lepas ni kita makanan sampai, kita akan makan. Perasan artikel ni daripada tahun 93. Ni dia punya timeline ni 98, 2001, tahun 2000, 2001, 2008, 2004. So mana dah lama lah artikel berkenaan kedai makan Yip Mun ni. Download Quran tulisan tangan dan produk digital lain secara percuma. Hanya scan QR code di skrin sekarang. Dan kalau anda terdetik untuk letakkan sedikit harga pada setiap produk, kami amat menghargainya sebagai semangat untuk kami terus berkongsi. Kalau rasa bermanfaat, sudi-sudikan subscribe dan beri sokongan kepada channel kami. Terima kasih. Okey. Sedap ya. Dia kering je tapi rasa dia tu sedap. Macam ada wok hei punya aroma. Bila kita last makan ni? Sebelum Covid? Lepas Covid? Selepas ada lagi interview. Oh ya. 4 tahun lepas. Dia dekat ini masa 3 tahun 4 tahun 4 tahun lepas. Yang bagi rasa dia. Ni datang balik. Portion dia sangat besar. Ini satu orang makan ni memang betul-betulnya kenyang. Kan kalau nak kongsi 2 orang pun boleh sebenarnya ni. Tapi tak apa, kita akan habiskan. Bang.
Okey, geng. Alhamdulillah. Kita dah selesai sarapan. So, kita akan explore little bit area Tanjung Malim ni. Sekarang pukul 10.45. Hari ni hari Jumaat. So, sebelum solat Jumaat ni kita tengoklah area-area pekan Tanjung Malim. Apa kawasan-kawasan, tengok macam ada street art tadi. Nanti aku nak jalan-jalan ke area situ. Okey, sarapan pagi hari ni tadi, menu-menu yang kita makan tadi, telur separuh masak RM3.5, mi goreng kering RM15, kopi RM6, white coffee, Hainan, pau kacang satu RM3, mi Cantonese pun RM15. So total RM51.50. Oh, dia membesar.